Okay, kita akan borak tentang filem Agent Ali The Movie 2. So, Misi Satria. Cerita ni mengisahkan Ali dapat satu misi Satria. Dia telah diganggu, dikacau, diporak-perandakan oleh Neonimus dan Zero. So, kalau based on series, kita dah tahu dah Zero ni adalah the main villain dalam ni. So, bersama dengan Neonimus. So, dapat ke tak Ali dan kawan-kawan dia, Alicia, General, settlekan masalah ni dalam filem ni. Dapat ke tak diorang tumpaskan Zero dan Neonimus. Korang kena tengok filem ni pada 22 hari bulan dekat wayang yang terdekat korang. So, let's go. Kita pergi kepada dia punya review. Kita akan borak tentang filem Agent Ali Misi Satria. Adalah movie kedua dia daripada movie first dia. Movie first dia adalah tajuk Agent Ali The Movie, Misi Neo. So, filem kedua dia Agent Ali Misi Satria, movie kedua dia. Dan terus pergi pada benda yang aku suka dulu. Nombor satu yang aku suka dalam filem ni adalah, yes, animasi dalam filem ni memang cantik gila. Sebab dia memang dah upgrade daripada movie pertama dia ke movie kedua ni. Memang nampak upgrade dia. Animasi memang cantik gila, memang detail rambut, and then bila Ali sarung suit Satria tu memang cantik gila. Dan itu nombor satu yang aku suka. Nombor dua yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya action. So action dia memang best. Lagi-lagi bila Ali pakai suit Satria tu, kau expect apa kan? Empat-empat teras dia boleh pakai. Memang gempak gila lah. So, nombor dua yang aku suka dalam filem ni. Nombor tiga yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya pace. Pace dia memang laju gila, membuatkan kau rasa tak bosan pun bila tengok filem ni. Itu nombor tiga yang aku suka. Nombor empat yang aku suka about this film adalah dia punya plot twist. Korang akan terkejut gila. So, korang nak tahu apa plot twist dalam filem ni, korang kena tengok filem ni dekat wayang. Itu adalah nombor empat yang aku suka. Nombor lima yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya sound. Sound boleh dikatakan in term of the music, background music, bila dia fighting sequence semua tu, dia memang, dia punya sound tu memang cantik gila, sedap didengar, and then it's a great sound. Dan berapakah rating yang aku bagi untuk filem Agent Ali 2 ni, Misi Satria? So, untuk filem ni aku bagi sebanyak